Jadi menyo sidra urung syik menyo perle anak gebu malim. Anak berberkat ba ilmu. Nyo urung syik nyan bercinta kepada ahli ilmu. Cinta kepada gure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salata wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang ta'zim ilmu dan ahlinya ilmu. Jadi pada kesempatan yang sangat mulianya, saya ingin membahas tentang ta'zim ilmi dan ahlinya ilmi. Syekh Zarnuji dalam karangannya kitab Ta'lim Muta'alim menjelaskan bahawa sidra-dra urung han akan mencapai ilmu, han akan bermanfaat ilmu kecuali dengan menta'zim ilmu dan ahlinya ilmu. Artinya menyogetannya perle berkat ilmu, menyogetannya perle bermanfaat ilmu, nyo ta'zim kepada ilmu dan ahlinya ilmu. Ta'zim gure dan menghormatinya gure. Jadi di dalam kitabnya juga disebutkan ma wasala man wasala illa bihurmati. Han akan sukses sirara urung, han akan mencapai ilmu sirara urung kecuali dengan hormat. Artinya ta'zim kepada ilmu, ahlinya ilmu, ta'zim kepada guru dan menghormati guru. Juga sebaliknya, cukup jai urung yang kahana berhasil, cukup jai urung yang celaka, nyowap gara-gara tinggai ta'zim. Saudaraku seiman dan seakidah, maka untuk mencapai ilmu, mencapai keberkatan ilmu, mencapai puncak kesuksesan, benar ta'zim kepada ilmu, ahli ilmu, ta'zim kepada guru dan juga menghormati guru. Sayyidina Ali pernah berkata, "Len merupakan hamba bagi saudara orang yang pernah pernolong walau sabuh huruf." Long hamba bagi urung-urung yang pernah pernolong walaupun sabuh huruf. Itu perkataan Sayyidina Ali. Oleh karena demikian, getanya penuntut ilmu untuk mencapai manfaat, untuk mencapai sukses berkat nyobuna ta'zim kepada ilmu, bercinta kepada ilmu, bercinta kepada ahli ilmu, bersayang kepada guru, tak hormati guru. Kemudian Syekh Imam Sadiduddin Syairazi pernah berkata, putra neken, beliau pernah mendengar suatu ucapan daripada gurunya. Syekh Imam Sadiduddin Syairazi pernah mendengar suatu ucapan daripada gurunya. Apa kata gurunya? Man arada ayyakuna ibnuhu aliman. So mantang yang perle, yang rencana anak bumalim. Na perle getanya anak bumalim, maka getanya urung si betasayang kepada urung jabut, betasayang kepada tungku, betasayang kepada ilmu dan ahlinya ilmu. Jadi menyo sidra urung si menyo perle anak gebu malim.
anik berberkat ba ilmu, nyo urang siknyan bercinta kepada ahli ilmu, cinta kepada gure. Hana benci kepada alim ulama, hana benci kepada gure. Maka menyo sidra urang si hana galak kepada alim ulama, hana galak kepada ahli kitab, hana galak, hana ta'zim kepada gure, maka anaknya kemungkinan besar han akan sukses dalam bidang ilmu. Saudaraku seiman dan seakidah, makanya bahasa yang kepetubit li gure daripada Imam Sadiduddin Syairazi, menyoperle anak bu malim maka sayang kepada gure, menyoperle anak bu malim, anak bu sukses, anak bu berkat, maka sayang kepada ahli ilmu. Menyobit sit anak han malim, maka cucu akan malim. Oleh karena demikian, maka getanya bercinta kepada ilmu dan ahlinya ilmu, bek benci kepada ahli ilmu, kepada gure-gure. Rasulullah SAW mengancam kepada orang-orang yang benci, yang tidak cinta terhadap ilmu dan ahli ilmu. Putra nekele Rasulullah, 3 golongan manusia yang celaka han akan merumpak syafaat lun di yaumil kiamah. Leboh golongan manusia yang akan merumpak syafaat Rasulullah di yaumil kiamah. Salah satunya adalah orang-orang yang tidak cinta kepada ilmu dan ahlinya ilmu. Han akan merumpak syafaat Rasulullah di yaumil kiamah. Saudaraku seiman dan seakidah, oleh karena demikian, sepatutnya bagi kitanya penuntut ilmu untuk tak capai sukses ilmu, untuk tak capai bermanfaat ilmu, berkat ilmu, nyo tente saja legitanyo buta takdim kepada ilmu, ahli ilmu, takdim kepada gure, juga menghormati guru. Karena apabila gitanyo sakit hati kepada gure, ataupun gure sakit hati kekalan tingkah gitanyo, kekalan sifat gitanyo, kemungkinan kita nyonyo akan berkat ilmu dan sukses dalam bidang ilmu. Makanya tak pelihara hak kita murid terhadap guru. Di antara cara kita menghormati guru, yang pertama disebutkan di dalam kitabnya, baik kita berjalan di depan guru, di hadapan guru. Menyohana talake izin be tajak di kegure. Ini merupakan ta'zim, sebahagian daripada ta'zim terhadap guru. Kemudian be taduk ba tempat duk gure. Kemudian be le haba getanyo dengan haba gure. Nyo merupakan sebahagian daripada ta'zim kepada gure. Maka mereka pelaku lagi tak ta'zim kepada gure, tak hormati gure, cinta kepada kitab, insya-Allah ilmu yang kita rumpa akan bermanfaat dan dipeselamat kita mulai dari fun dunia hingga yaumil kiamah nanti. Saudaraku seiman dan seakidah, nyo pembahasan kita yaitu tentang keberkatan ilmu akan tercapai apabila tatim ta'zim kepada ilmu dan ahlinya ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.